Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita perletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, krisis kepimpinan Perikatan Nasional di Perlis. Kenapa konflik ini tercetus? Kenapa langkah meletak jawatan dipilih? Apa kesannya kepada masa depan Perikatan Nasional dan Parti Islam se-Malaysia? Perletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Januari 2026 bukan keputusan kecil. Ia kemuncak kepada ketegangan yang berlarutan, khususnya di Perlis, apabila Parti Islam se-Malaysia memilih pendekatan konfrontasi terbuka terhadap Istana Perlis. Dalam politik Malaysia, hubungan dengan institusi raja bukan isu remeh. Ia bukan sekadar soal kuasa pentadbiran, tetapi melibatkan adab, tata kelola dan persepsi rakyat terhadap kestabilan politik. Konflik ini berlaku kerana pertembungan dua pendekatan. Di satu pihak, Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa gaya kepimpinan berhati-hati, menekankan kestabilan, rundingan tertutup dan menjaga imej gabungan di mata rakyat serta institusi raja. Di pihak lain, Parti Islam se-Malaysia dilihat mengambil pendekatan lebih keras dan terbuka dengan kenyataan serta tindakan yang mencabar secara langsung keputusan dan kedudukan Istana Perlis. Apabila perbezaan pendekatan ini tidak dapat dipujuk di peringkat laman, ia akhirnya meletus ke ruang awam. Bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin, keadaan ini meletakkan beliau dalam dilema besar. Sebagai pengerusi Perikatan Nasional, beliau memikul tanggungjawab kolektif. Setiap tindakan satu parti komponen akan memalit keseluruhan gabungan. Ketegangan berpanjangan di Perlis bukan sahaja mencalar imej Perikatan Nasional di negeri itu, tetapi juga di peringkat nasional. Apabila nasihat dan usaha meredakan keadaan tidak lagi diendahkan, wujud persoalan sama ada beliau masih mampu mengawal haluan gabungan secara berkesan. Keputusan meletak jawatan boleh dibaca sebagai satu tindakan berjiwa besar, selari dengan kenyataan Ketua Pemuda Parti Islam se-Malaysia yang memohon maaf jika tersinggung dan mengucapkan terima kasih atas kebesaran jiwa beliau. Tan Sri Muhyiddin Yassin memilih untuk berundur daripada terus menjadi simbol perpecahan dalaman. Dalam kenyataan medianya bertarikh 30 Disember 2025, beliau bukan sahaja mengesahkan perletakan jawatan, malah mengucapkan selamat maju jaya kepada kepimpinan baharu. Ini memberi isyarat jelas bahawa beliau mahu peralihan berlaku tanpa perang terbuka atau dendam politik. Namun di sebalik nada tertib itu, mesej politiknya kuat. Perletakan jawatan ini adalah teguran terbuka bahawa Perikatan Nasional sedang berdepan krisis disiplin dan kesepaduan. Jika parti-parti komponen bergerak mengikut haluan sendiri tanpa menghormati kepimpinan pusat dan sensitiviti institusi negara, gabungan itu akan terus rapuh. Dalam konteks Perlis, isu ini juga menunjukkan kegagalan mekanisme dalaman untuk menyelesaikan konflik sebelum ia menjadi krisis nasional. Persoalan seterusnya ialah kesan kepada masa depan Perikatan Nasional. Kepimpinan baharu bakal berdepan cabaran besar untuk menyatukan semula naratif, memulihkan hubungan dengan istana dan meyakinkan rakyat bahawa gabungan ini mampu mentadbir dengan matang. Jika pendekatan konfrontasi diteruskan, perletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin menjadi permulaan kepada gelombang krisis yang lebih besar. Tetapi jika ia dijadikan titik muhasabah, Perikatan Nasional masih berpeluang membina semula kepercayaan. Akhirnya, langkah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini bukan semata-mata soal kecewa. Ia adalah keputusan politik yang syarat dengan mesej tanggungjawab, maruah kepimpinan dan amaran bahawa kuasa tanpa disiplin hanya membawa perpecahan. Sama ada mesej ini difahami atau diabaikan, itu akan menentukan hala tuju Perikatan Nasional selepas 1 Januari 2026. Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.